Salam. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak minta wakil daripada ketua kelas kamu untuk ketuai bacaan doa lah. Cikgu Din. Din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Wa mata alaina kama tansu. Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Iqbal. Okey, baik. Sebelum tu, cikgu nak kamu semua periksa dekat sebelah kiri dan kanan kamu. Ada tak kawan-kawan kamu yang tak hadir pada hari ini? Faris. Bersukan. Oh, bersukan. Kanan saya lorong kosong. Faris tengah bersunat. Okey, baik. Apa ni? Semua pelajar macam mana hari ini? Sihat? Okey, cikgu nak tegaskan bahawa sebelum masuk kelas cikgu, pastikan kelas berada dalam keadaan bersih lah. Cikgu tak nak lah ada sampah-sampah, makan jajan. Ni nak pergi kelas ke nak makan ni? Saya pun. Hijau sukar ini. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, kelas ni dalam keadaan aman, sejuk tak? Kalau panas ke, kalau macam tak selesa beritahu lah, cikgu boleh tempah bilik lain. Bilik cikgu jom. Okey, cikgu nak mainkan satu video. Nanti awak tengok, nanti cikgu panggil untuk jawab soalan ya. If you've ever built a tree fort, you've probably also tried to send a secret message to your friend using Morse code and a flashlight. And fundamentally, fiber optic networking works in the same way, encoding data in pulses of light that travel around the world, carrying our phone calls, business conferences, and important internet data. But now hold on a second. How exactly do you send light over great distances and still manage to extract information from it? I mean, fiber optic cables have to carry light for literally thousands of miles, like across oceans. Yet, if you've ever shined a flashlight down a long hallway, you'll know that over any more than a short distance, the light scatters and eventually becomes too dim to make out. Well, that is where optical fibers come in. Those really skinny tubes that make your Christmas tree look nice without having to string up any messy lights have some special characteristics that allow them to work over incredible distances. The main way that fiber optics behave differently than your flashlight is that they take advantage of a physical phenomenon called total internal reflection. You see, a fiber optic system doesn't just shine light down any random hollow tube. Instead, optical cables are made up of a core of glass or plastic surrounded by an outer layer called cladding. Both the glass and the cladding have an inherent property called a refractive index, which is basically a measure of how fast light can travel through something. For the system to work properly, the cladding needs to have a slightly lower index of refraction than the core. Now, sometimes this is achieved by using pure glass, that is silicon dioxide, for the core, and then doping the cladding with chemicals to lower its refractive index, while other times the core itself can be doped to raise the same value. Okey, baik. Cikgu tak nak play sampai habis lah sebab nanti makan masa. Jadi cikgu nak sukarelawan daripada anda semua. Rasa macam ni ya. Berdasarkan apa video yang cikgu tayangkan tadi, agak-agak apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Cable protection. Zauna dulu dia first. Cahaya. Cahaya. Kurang tepat tapi boleh lah. Fiber. Dapat kita teruskan pengajaran kita. Jadi cikgu nak bagi kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah okey. Jadi pelajaran kita pada hari ini ialah kursus asas peralatan video dalam tajuk kabel rangkaian ataupun kabel isyarat elektrik lah. Jadi fiber optik ni tergolong sekali di bawah kabel isyarat elektrik ataupun kabel network. Jadi untuk pengenalan,
Okey, kabel isyarat elektrik ni tujuan dia adalah untuk menghantar signal untuk komunikasi. Kita kena fahamlah bahawa jenis kabel sebelum membuat pemasangan elektrik. Jadi kalau seperti yang anda tahu, biasa kalau kabel ni kita tentang apa? Kabel ni tentang proses apa? Pendawaian, betul? Jadi dalam penghantaran data juga, kita juga menggunakan kabel elektrik. Jadi untuk kita pilih kabel ni, tujuan dia adalah untuk pastikan saiz dan kabel tu sesuai dengan arus voltan. Sebab kalau macam kabel PVC biasa dekat kita buat pendawaian tu, kita tak sesuai untuk gunakan sebagai kabel rangkaian lah. Walaupun kabel tu lagi mahal, lagi banyak copper kat dalam dia, tapi nanti penghantaran signal tak berlaku dengan sangat efisien. Jadi contoh penggunaan ni, contohnya kita boleh tengok kat situ, kabel koaksial ni untuk penggunaan antena televisyen. Nanti saya bagi contoh lah. Nanti awak biasa tengok rasanya kabel NOI, NGA ni gunakan untuk volta tinggi. Ni untuk wiring lah, wiring. Dan kabel LAN juga untuk isyarat rendah, untuk digunakan apa ni? Jika digunakan untuk arus tinggi, boleh panas dan terbakar. Okey, baik. Cikgu nak kelaskan 3 jenis kabel rangkaian, iaitu UTP, kabel tembaga yang terdiri pada dua jenis, iaitu UTP dan juga STP. UTP ni bermaksud unshielded twisted pair, dan yang ni dia punya kabel, dan STP tu bermaksud shielded twisted pair. Jadi kamu semua boleh tengoklah ciri-ciri dia. Perhatikan pas-pasnya sampai belakang. Dan juga yang ni merupakan fiber optik, dan yang ni kabel koaksial. Okey, baiklah, kita pergi kepada jenis yang pertama, iaitu kabel tembaga. Seperti yang cikgu cakap tadi, kabel tembaga ni dia ada 2 jenis, iaitu UTP dan juga STP, unshielded twisted pair dan juga shielded twisted pair. Jadi bezanya, satu tu dia ada salutan timah untuk mengurangkan dia terganggu oleh gangguan elektromagnet. Dan juga kalau awak tengok UTP tu yang warna STP tu yang warna hijau tu, dia tebal tau. So bila tebal tu, kegunaan dia lagi heavy duty lah daripada yang warna putih tadi, dekat Apple tu. Jadi ciri-ciri UTP ni dia tak ada pelindung dalaman. UTP dia terdiri pada 4 pasang wayar berpintal, fleksibel dan murah, dan juga menggunakan penyambung RJ45. Kalau awak tengok dekat warna putih tu kan ada penyambung tu kat belakang, itulah RJ45. Okey, jadi yang STP ni pula dia ada pelindung timah dan juga penebak yang tebal, sebab dia untuk kegunaan outdoor lah. Jadi kalau kalau awak tengok semua kat Shopee pun, yang STP ni harga dia mahal. Ada yang 20 lebih, 1 meter saja, 70 lebih. Yang cikgu dapat tu pun murah, RM5, itu pun 50 cm. Okey, dan seterusnya fungsi dia sama je. Bezanya cuma fizikal. Hantar data dalam rangkaian LAN, Local Area Network. Biasa dekat ni kita punya modem Wi-Fi tu kan. Itulah kabelnya. Lepas tu digunakan untuk sambungan Ethernet, ISDN dan telefon. STP ni dia digunakan untuk menghantarkan data yang lebih stabil dan terlindung daripada sebarang gangguan. Baik, yang seterusnya cikgu nak seorang baca lah. Siapa nak baca untuk kabel koaksial? Jenisnya dulu. Boleh? Dia. Jenis kabel koaksial. RG62A/U. Hitam konduktor serabut. Hitam konduktor serabut. Diameter plus minus 6 mm. Tin koaksial kabel. Diameter plus minus 5 mm. Warna gelap. Digunakan dalam radio amateur. Okey, terima kasih. Belum Okey, last. Tak rasa tu. Koaksial kabel. Diameter plus minus 12 mm. Dikenali sebagai yellow kabel. Okey, terima kasih Sufidin. Terima kasih kerana bantu saya. Cikgu saya nak waktu juga. Okay, jadi seperti awak dapat lihat ni, koaksial ni pun ada jenisnya. Tapi jenis dia ni ikut
dia punya kerata rentas je lah. Ada yang plus minus 6 mm dan ada juga yang plus minus 5 mm dan yang paling tebal sekali plus minus 12 mm. Jadi kalau seperti awak nampak dekat situ, kabel koaksial tu yang warna putih tadi. Oh, ni. Bukan. Ini je betul. Cikgu yang ni apa tadi? Yang itu UTP. Dia kabel tembaga tapi bawah kategori UTP. Unshielded. Yang UTP ni macam Cat6 lah kan? Macam? Kabel Cat6 warna biru yang biasa lay. Betul. Okey. Boleh semua Okey, kita teruskan kepada Okey. Okey, kita teruskan kepada ciri-ciri kabel koaksial ni. Kabel koaksial ni dia punya komposisinya ialah terbuat daripada konduktor. Kalau awak tengok kat sini, konduktor dia yang tengah ni lah. Jadi seterusnya ada spacer sebagai penebat yang belah tengah ni dan juga lapisan luar jaket. Biasanya kalau mana-mana kabel, kalau yang ada dekat jaket dia tu mesti adalah dia punya pelindung lah daripada sebarang daripada sebarang tekanan yang tinggi. Baik, seterusnya ialah ciri-cirinya ialah mampu menyalurkan sehingga 900 saluran telefon dan koaksial ni dia tahan lama dan boleh ditanam dalam tanah. Tapi ia juga dilengkapi dengan penebat untuk kurangkan gangguan isyarat, gangguan isyarat ataupun dikenali sebagai interference lah. Okey, seterusnya ialah tetapi ada juga dia punya kelemahan dia kurang sesuai untuk jarak jauh dan dia memerlukan repeater. Siapa tahu repeater? Macam modem lah. Ada macam modem tapi dia untuk tingkatkan Kelajuan. isyarat itulah. Macamnya kalau jauh dia punya data dia tu, repeater tu untuk dia repeat balik signal tu lah. Okay. Tapi walaupun dia ditanam bawah tanah tapi dia kalau kita terpijak dia akan rosak jugalah. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada fungsi kabel koaksial. Fungsinya adalah untuk menghantar data berkelajuan tinggi. Kita gunakan dalam antena dan rangkaian LAN topologi bus sesuai untuk sambungan komunikasi dan sistem radio. Jadi saya rasa awak pernah tengok kot kabel ni dekat Astro ke apa dia ada. Tapi yang Astro punya panjang lah, yang warna putih tu. Yang panjang tu yang sambung kepada dekat atap terus tu. Tu adalah kabel koaksial. Okay. Kenapa kita guna kabel ni? Sebab dia punya voltage rendah lah, antara 5 volt sampai 12 volt ke berapa tadi. Kalau kita pakai macam kabel tembaga tu boleh, macam kabel wiring tu boleh je, tapi kurang sesuai sebab itu hanya untuk voltage yang berkapasiti rendah tinggi lah. Okey, seterusnya. Okey, ini ciri merupakan jenis kabel yang terakhir, iaitu kabel serat optik. Jadi serat optik ni dia ada dua jenis, tapi jenis ni lebih kepada bahan dia saja, material dia. Iaitu yang pertama sekali jenis kabel serat optik serat kaca dan juga serat plastik. Cuba teka yang mana-mana tadi tu, cuba angkat mana kabel serat optik. Warna biru tu. Betul. Angkat tinggi sikit. Mungkin. Yang warna kuning tu. Okey, cikgu patah balik yang dekat slide yang pertama kan. Slide yang ketiga. Kalau kabel serat optik yang awak boleh tengok kat sini, dia kalau dalam dia macam ni lah. Dalam ni dia banyak jaluran-jaluran plastik ataupun kaca. Tapi cikgu tak dapat nak strip ataupun jalur kabel tu. Sebab kalau tak boleh pakai strip yang macam wiring biasa, sebab dia kan dalam dia plastik ataupun kaca, jadi boleh membuatkan kaca tu pecah lah ataupun plastik tu pecah. Jadi untuk jalur ataupun strip kabel tersebut, cikgu perlukan satu alat khas, tapi dia agak mahal, jadi cikgu tak belilah. Tapi awak boleh tengok dia punya keadaan luar dia, rupa luar dia macam mana lah sekurang-kurangnya. Okey, baik, cikgu patah balik dekat kabel serat optik. Jadi okey, cikgu nak jemput. Siapa nak baca untuk ciri-ciri serat optik? Bolehlah Kylie. Ciri-ciri ialah diperbuat daripada kaca atau plastik. Kedua, menghantar isyarat dalam bentuk cahaya. Dan juga ketiga, sangat halus dan nipis, berdiameter seperti sehelai rambut manusia. Ianya terdiri daripada satu inti core, tempat gelombang cahaya merambat.
Yang kedua, lapisan pelindung iaitu cladding mempunyai indeks bias lebih rendah. Dan juga yang last ialah lapisan luar plastik elastik untuk pelindungan. Komponen utama sistem transistor ialah laser, diode LED, serat optik dan juga receiver. Okey, ini merupakan ciri-ciri daripada kabel serat optik. Perlu untuk awak tekankan bahawa kabel isyarat optik ni dia tak hantar signal elektrik dia hantar signal cahaya. Sebab itulah dia punya bahan daripada glass fiber dan juga plastik fiber. Sebab plastik ni dia punya sifat dia lebih kurang macam kaca. Dia boleh dijadikan sebagai medium untuk cahaya tu travel lah. Okey. Baiklah. Jadi cikgu nak huraikan tentang dia punya komposisi terdiri daripada inti dia, core yang ni dia buat daripada glass fiber ataupun plastik fiber. Seterusnya ialah lapisan pelindung, cladding. Ni dia punya cladding dia. Cladding ni pun dia lebih kurang macam plastik juga, tapi dia punya biasan dia tu lagi tinggi. Dan seterusnya ialah jacket, iaitu lapisan luar elastik untuk perlindungan. Macam biasalah, setiap kabel mesti dia ada perlindungan dia, mekanisme perlindungan dia untuk mengekalkan daripada kabel tersebut daripada rosak lah. Seterusnya ialah cikgu nak terangkan pasal fungsi serat optik. Fungsi serat optik ni dia hantar data atau maklumat berkelajuan tinggi. Sebab apa berkelajuan tinggi? Sebab siapa tahu kat sini tenaga apa yang paling laju di dunia? Kayu. Tenaga batin. Cikgu saya angkat tangan dulu. Lain kali jawablah. Okay. Jadi disebabkan kelajuan cahaya merupakan kelajuan yang tertinggi dekat dunia ni, jadi cahaya juga digunakan sebagai penghantaran data ataupun signal lah. Okey. Seterusnya ialah cikgu nak bentangkan tentang kelebihan dan juga kelemahan. Jadi dalam pemilihan kabel ni, kita juga perlu tahu tentang kelebihan dan juga kelemahannya kabel tersebut lah. Jadi untuk yang pertama sekali, kabel tembaga ni, kelebihan dia murah dan dia senang untuk dipasang. Dan seterusnya dia mudah diperoleh di pasaran. Jadi kalau nak beli kabel ni, cukup untuk kita cari dekat Shopee ke Lazada ke, tak perlu nak pergi kedai pun tak apa, lagi murah. And then fleksibel serta boleh digunakan untuk pelbagai sambungan. Untuk kabel tembaga ni kita boleh lipat pun macam mana, dia tak akan rosak lah sebab dalam dia ada tembaga. Tembaga ni sifat dia fleksibel lah, dia boleh melentur. Jadi seterusnya yang terakhir sekali menggunakan satu medium penghantaran utama, iaitu medium signal elektrik lah. Dan setiap kabel ni kalau ada kelebihan mesti ada kelemahan dia juga. Kelemahan dia mudah terganggu oleh frekuensi elektrik dan radio sebab kabel ni dia menggunakan signal elektrik sebagai medium penghantaran data. Jadi frekuensi elektrik dan juga radio juga merupakan signal daripada elektrik. Jadi kalau dia berdekatan mungkin dia boleh terganggu lah dia punya signal tu. Jadi penghantaran dia takkan menjadi berkesan. Dan dia tidak boleh menghantar isyarat melalui cahaya. Yang boleh hantar isyarat melalui cahaya ni kabel apa? Serat optik. Betul. Ayat cikgu saya nak tanya. Isyarat cahaya tu macam mana? Isyarat cahaya tu maksudnya cahaya tu dia disalurkan ke dalam kabel, tapi dalam maksudnya dalam kabel tu dia ada kan dia punya apa tengah itu kan, teras itu kan dia terbuat daripada gelas. Jadi bila cahaya tu menembusinya, dia akan travel lah ke dalam kabel tu dan akan sampailah data tu. Macam tu lah. Okay, seterusnya dan kelemahan terakhir ialah kapasiti jalur lebarnya rendah. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kabel koaksial. Kelebihan kabel koaksial ni ialah kapasiti jalur lebar, bandwidth dan jangkauan transmisinya lebih besar dan penghantaran maklumatnya lebih cepat, lebih murah berbanding dengan kabel serat. Antara turutan tiga-tiga ni yang paling
murah sekali ialah tembaga lah, of course. Dan yang kedua koaksial, dan yang mahal sekali ekstra optik. Tapi tembaga untuk STP ni dia mahal sebab dia punya protection tu lebih. Tapi kalau yang murah tu dia punya yang UTP lah. Okey. Okey, yang seterusnya ialah kelemahan. Siapa kat sini nak volunteer untuk baca kelemahan? Isi pertama dan terangkan. Boleh letak. Pemasangan sukar dan rumit. Masalah sambungan jika tidak digram dengan betul, lebih mahal berbanding kabel tembaga. Okey, boleh awak, apa yang awak faham daripada Kalau pemasangan sukar dan rumit ni bagi saya sebab mana kedua tadi? Kat Tawana. Bagi yang kabel lu. Belum bagi. Paling ya. Okey, nice. Sebab sambungan ni dia macam kekal bagi saya. Mungkin tu kot yang menyebabkan pemasangan dia sukar dan rumit. Kalau tak ada benda ni macam tak boleh sambung lah. Lepas tu masalah sambungan jika tidak di ground dengan betul, yang tu saya kurang faham. Lepas tu lebih mahal berbanding kabel tembaga. Bagi saya sebab dia macam lagi apa? Lagi padat dan tegap lah macam cakap. Itu je lah. Okey, untuk yang kedua tu, masalah sambungan jika tidak di ground dengan betul tu maksudnya untuk pemasangan kabel koaksial ni dia perlu ada pembumian yang betul lah untuk memastikan penyambungan ni sempurna. Jadi kalau ground dia tu tak dipasang dengan betul, nanti kabel koaksial ni tidak akan berfungsi dengan berkesan lah. Itu lah maksudnya tidak di ground dengan betul. Seterusnya ialah kabel serat optik. Kabel serat optik ni walaupun dia harganya mahal, tapi dia ada kelebihan dia, iaitu kelebihan serat optik ni dia punya kabel tu, dia punya apa, dalam dia tu sangat halus, jadi menjadikan kabel dia tu nipis lah kalau awak tengok dekat contoh yang saya bagi tu. Sebab yang serat-serat yang awak nampak ni dia punya ketebalan dia macam rambut manusia, dia nipis je. Lepas tu dia hantar isyarat ni dalam bentuk cahaya, dan kapasiti dan kelajuan transmisi sangat tinggi hingga terlibat. Sebab ni awak faham lah kan, sebab dia menggunakan medium cahaya. Dan kelebihan dia yang tak sekali ialah ringan, mudah dibawa dan tahan gangguan elektromagnet. Cikgu nak tanya, cikgu nak highlightkan dekat tahan gangguan elektromagnet ni. Kenapa dia kalis daripada gangguan elektromagnet? Siapa nak jawab? Sebab dia kaca. Sebab dia kaca bang. Sebab dia Bergerak dalam medium dia kelanjuan punya cahaya. ni ialah daripada cahaya. Okey, kita terus kepada kelemahan dia. Baik, untuk kelemahan serat optik ni dia harga dia tinggi lah. Termasuk kos penyambungan, penyambungan khas. Jadi kos upah dia tinggi. Dia tak boleh dibengkokkan melebihi 60 darjah kerana mudah rosak. Sebab dalam dia tu gelas ataupun kaca. Jadi kita tak boleh nak bengkokkan dia macam kita renyuk-renyuk kabel lain lah. Nanti rosak dalam glass fiber ataupun plastik fiber dia akan mudah pecah dan tak bolehlah hantar cahaya. Dan seterusnya ialah memerlukan peralatan yang khusus. Jadi untuk strip dia tu pun memerlukan peralatan yang khusus, apatah lagi untuk kita proses penyambungan dan sebagainya. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Boleh? Kan kabel koaksial kan daripada TV ke piring ke TV lah, daripada TV. Kalau saya guna serat optik boleh juga ah untuk TV. Kurang sesuai. Dia kurang serat dia. Sebab untuk dapatkan isyarat TV tu memerlukan signal elektrik lah. Dia pula cahaya base. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Jadi kabel isyarat penting, kabel isyarat elektrik ni dia berperanan sangat penting dalam sistem komunikasi dan rangkaian kerana ia menghantar isyarat dan dari data dari satu peranti ke peranti lain. Jadi pemilihan kabel yang sesuai seperti UDP, koaksial atau serat optik bergantung kepada tujuan pengguna, jarak perantaran dan nilai voltan. Baiklah, sebelum kita akhir kelas, cikgu ada satu aktiviti untuk buat dekat awak. Jadi cikgu nak awak semua ambil kertas ni dan pegang dulu Orang satu je tu. betul. Jatuh. Ini kalau jatuh kurang satu
Kecil boleh. Jangan buka dulu Okey. Lagi bayi kecil. Lagi. Kalau lengkap selagi ni. La ilaha illallah. Jangan buka dulu. Buka dulu sini. Habis. Kicik bos. Jangan buka dulu. Dia habis. Apa? Ada lah hujung-hujung. Tadi tak di bukan buang. Kai Rina. Dah habis. Tak bawa. Copek. Jangan buka dulu. Ya, Diam. Jangan komplain orangnya cikgu. Ya. Yang terpilih. Yang tengoknya. Nak Okey, yang buka dulu Okey, semua dah dapat. Cikgu nak awak semua buka. Lepas tu tengok apa kat dalam tu ada. Apa? Buka. Buka. Dah boleh buka, lepas tu tengok. Ini nombor dia tu. Cikgu nak tanya siapa yang dapat nombor 1. Saya. Lagi? 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 Kosong. Dua je. Siapa dapat nombor 1? Satu pula kelas. Apa benda? Tahniah, anda lah yang dipilih. Sini. Semua satu. Tak, yang lain kosong. Aku satu. 3 je satu. Mari sini. Cuba cepat. Nanti kalau lambat nanti dapat yang tak best. Kalau lambat dapat yang tak best. Apa ni? Aduh. Tak ada lah. Saya demam ni. Cikgu nak awak buka tu kertas tu. Jawab soalan. Awak jawab apa ni? Baca deskripsi tu. Nanti baca dekat depan kelas. Nanti pelajar dikehendaki untuk teka berdasarkan deskripsi tu. Apakah jenis kabel yang telah kita belajar? Kalau dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Nice. Okay, siapa nak Saya nak ajar juga. Saya mau mixu. jawab? Saya mau air mixu. Pakat. Aktif apa? Fiber optic. Air mana boleh bincang? Baca dia punya deskripsi. Watan. Tapi yang kelas tahu yang kena teka. Kelas yang Oh, dia kena teka. Dia orang yang kena teka. Siapa nak voucher? Boleh. Saya. Kalau saya jawab, saya mau semua. Apa tebal tu saya mau. Okay, dengar doktor. Diperbuat daripada kaca atau plastik. Menggunakan isyarat. Ya, cikgu kira tau, cikgu kira. Menghantar. Menghantar isyarat dalam bentuk cahaya. Sangat halus dan nipis. Berdiameter seperti selai rambut manusia. Siapakah saya? Okey, 1, 2, 3. Wah, laju ya. Lagi dia dah. Didi dia keladi. Okey, satu. Kawan nak pilih. Last. 1, 2, 3. Lagi smart lah. Kabel fiber. Nampak smart? Kabel fiber optik dan kaca. Salah. Atau kaca. Fiber optik saja. Fiber optik saja. Betul lah.
RM14. Kau tanya aku jawapan. Okey. Dengar. Sabar. Belum. Saya diperbuat daripada konduktor, penebat, pelindung dan lapisan luar. Saya tahan lama dan boleh ditanam dalam tanah. Dilengkapi penebat untuk mengurangkan gangguan isyarat, mudah rosak jika ditekan atau bijak. Siapa salin nota tadi dia tahu. Saya. Awak. Sekali lagi cikgu ulang soalan. Boleh ulang lagi kuat sikit. Ya. Pertama, diperbuat daripada konduktor, penebat, pelindung dan lapisan luar. Kedua, tahan lama dan boleh ditanam dalam tanah. Dia tak boleh cuba-cuba tau. Cuba orang lain. Ketiga, dilengkapi penebat untuk mengurangkan gangguan isyarat. Keempat, mudah rosak jika tertekan atau Saya bagi Saiful lah. Apa ni cikgu? Dia kata. Jawapannya kabel koaksial. Ya, betul. Kalau salah tadi saya dah bagi orang lain. Dah rancang ni. Okey, yang terakhir sekali. Amar. Saya tidak mempunyai pelindung dalaman. Masa wayang berputar, fleksibel dan murah, menggunakan penyambung RJ. Khairi lah. Tapi tak boleh cuba-cuba Khairi. Tadi orang kata Kalau ni boleh tak cakap UTP dengan Tak boleh. ucapan Khairi UTP dengan STP. Nama full. Nama full. Salah. Kabel tembaga RJ 62S Cashew. Bukan. Semangat sebut lah. Siapa nak? Raimi. Kabel tembaga. Kau gelak. Salah. Dia dah betul tembaga, dia kurang tepat. Dia kan dia jenis. Baca balik. Okey, dapat. Sabar. Tapi tadi dah cuba kan? Sheet apa? Keyword dia kat situ. Warna. Ni. Game one lah. Mana? Salah. Saya. Yeah. Aduh, sungguh kita ambil Okey, baiklah pelajar. Itu saja cikgu punya pengajaran pada hari ini. Jadi cikgu nak recall balik. Berikan satu jenis kabel rangkaian dan juga nyatakan fungsinya. Siapa nak jawab? 1, 2, 3. Lepas lagi ni. Berikan satu jenis kabel isyarat elektrik ataupun kabel rangkaian dan berikan fungsi dia. Siapa nak jawab? Raimi. Boleh duduk je. Boleh. Kabel tembaga untuk isyarat radio. Betul. Okey, baiklah. Jadi pelajaran kita pada hari ini, cikgu dapat rumuskan bahawa anda semua dapat mengenalilah kabel isyarat elektrik, fungsi-fungsinya dan ciri-cirinya. Dan juga anda juga dapat mengenal pasti setiap kelebihan dan kelemahan bagi kabel isyarat elektrik tersebut. Baiklah, saya nak bagi awak semua homework. Jadi, fokus lah. Okey, jadi saya nak bagi awak semua homework. Jadi, awak kena kenal pasti dekat rumah ada tak kabel isyarat elektrik? Kalau ada, nyatakan namanya dan juga fungsi kabel isyarat elektrik tersebut dekat rumah. Okey? Baiklah, seterusnya adalah jadi pengetahuan yang cikgu ajar pada hari ini sangat pentinglah untuk anda semua bila anda bergelar sebagai juru teknik ke ataupun pekerjaan-pekerjaan lain lah, supaya awak dapat kenal pasti kabel yang paling sesuai untuk digunakan
semasa awak bekerja. Dan seterusnya pengetahuan apa yang awak belajar pada hari ini juga ada kaitan dengan lab yang kita akan buat nanti. Jadi kita akan gunakan kabel yang sebenar mengikut piawai yang sebenar. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita lupakan. Tapi satu je lah, tak lari sangat. Judi dia pada sesi akan datang. Sesi kelas pada akan datang. Baiklah, okey. Untuk penutup sosialnya, cikgu harap pengetahuan yang cikgu ajar pada hari ini anda dapat aplikasikan dalam komuniti seperti dalam keluarga ke, ada boleh tolong macam mana kalau dekat rumah anda tu kalau ada masalah kabel yang rosak, anda boleh troubleshoot dan boleh gantikan dengan kabel yang sepatutnya lah. Boleh. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.